Assalamualaikum. Yang mana ada bajet 15,000 nak pakai MPV, boleh ambil yang ini bang. Yang ini cukup murah bang. Harga asal 25k, saya diskaun sebanyak 10k. So harga dia selepas tolak diskaun RM15,000 saja. Bang, mana abang nak dapat Exora yang cantik macam ni harga 15k? Mana abang nak dapat? Takkan dapat punya bang, hanya di AR saja. Okey, yang ini bukan CPS, yang ini CFE. Okey, ini Bolt bang, Exora Bolt yang enjin turbo. Kalau Exora bang, kalau CPS dia tak ada power sangat. Yang ini turbo, memang power dia memang padu. Okey, dan lagi satu yang ini Ashline. Ashline ni spek paling mahal. Okey, so abang tengok interior dia. Yang ini hitam brown. So dashboard semua cantik. Seat pun cantik. Okey, leather dia pun masih tip top lagi. So seat semua tak ada koyak. Bawah bumbung pun cantik, kemas bang. Steering pun kemas bang. Siap ada Android player. Memang jackpot bang, memang jackpot sangat. So kereta ni gearbox memang tak ada masalah, enjin tak ada masalah, enjin senyap lagi. So condition 9/10. Abang tengok ni, tayar pun bunga dalam 80%, bunga tebal lagi. So abang tak perlu repair apa-apa, beli dan pakai saja. Yang ini bang harga 25k. Saya bagi 15k dah cukup murah bang. Abang jangan minta kurang lagi. Baru 2 minggu lepas saya jual Exora CPS pun 14k. Okey, yang ini baru je kita turunkan harga ya. Baru saja. Siapa beli memang jackpot. Harga ini offer sampai ujung bulan ini saja. Sampai ujung bulan ini saja abang boleh dapat RM15,000 saja Exora yang padu bang. Yang turbo tahun 2014. Abang takkan dapat dekat mana-mana pun bang. Saya punya barang bawa sedap, kereta interior cantik, luar cantik. Abang tengok saya ada body kit skirting semua original bang. So siapa cepat dia dapat, saya ada satu saja. Satu sahaja, harga 15k. Kalau yang ni dah sold, abang tak dapat dah.